Okey Mawi, satu hari satu perkataan versi pengakap. Satu perkataan. Ya. Saya nak ambil perkataan yel-yel. Masa mula-mula masuk pengakap dulu, saya pun tertanya-tanya, apa tu yel-yel? Apatah lagi korang kan, mesti tertanya-tanya. Yel-yel ni merupakan laungan ataupun sorakan semangat bagi ahli-ahli pengakap. Kadang-kadang dia buat secara berkumpulan. Jadi, dalam kumpulan-kumpulan pengakap ni, mesti ada yel-yel mereka sendiri. Ada yang kelakar, ada yang seronok, ada yang garang, ada yang ganas. Jadi, kalau korang tengok, masing-masing punya yel-yel yang berbeza. Ada dalam diselitkan tepuk-tepuk dalam yel-yel, ada yang laungan semata-mata. Jadi dekat sini, masing-masing ada identiti dan ada yel-yel mereka sendiri. Jadi, pasukan pengakap korang dah ada yel-yel belum? Apa yel-yel paling menarik pasukan pengakap korang? Jom komen dekat bawah. Mungkin boleh share dan tag kami di Kelana Pahang. Kita share, kita tengok dan kita kongsi yel-yel pasukan anda. Mantap!